Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya sesuai bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dengan itu saya suka menjemput tuan-tuan yang jauh-jauh kita ke hadapan. Kita duduk dalam taman-taman syurga yang duduk sebelah sana, kita masuk ke dalam, duduk dekat-dekat. Ini taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Sangat rugi kalau tidak mengambil ruang dan peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah memang tugas kita antara seorang dengan seorang ni, dia tazkir, ingat mengingati. Yang duduk jauh main-main duduk dekat, yang duduk dekat main-main kita rapat-rapat. Sebab apa? Ulama kata di dalam masjid bila kita duduk dekat luar, insya-Allah kita tak akan berpecah. Tapi kalau dalam masjid pun kita duduk berpecah jauh-jauh, dekat luar memang dia akan berpecah lagi cepat daripada biasa. Jadi insya-Allah baik kita ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita baru nak sambut Maulidur Rasul. Takat sambut jalan sunnah tak mau ikut berapa, baik tak payah sambut, malu ya. Ya, sunnah baik kita buat sungguh-sungguh ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon ampun dan maaf. Berapa bulan tak main? Lama no. Lama tapi tak buat macam mana manusia tu dia rancang. Kita selalu sebut kita manusia boleh tadbir tapi rupanya tadbir manusia di bawah kekuasaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita kena terima yang itu. Baik, pada malam yang berbahagia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kena sibuk cari ilmu Allah Subhanahu wa taala bagi membawa diri kita itu tidak gagal di dalam ujian kita di atas muka bumi Allah. Tidak gagal dalam keadaan kita menerima nikmat dan menerima ujian ataupun menerima peperiksaan dan dugaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita nak bicara sedikit tentang tadabbur Quran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menonton Tanyalah Ustaz hari Jumaat, Sabtu, Ahad 11, 12, 13 saya ada live hari itu. Live ni tak berapa seronok sebab saya dengan cameraman saja. Dia tengok muka mereka ada 3 orang depan tu. Dia recording seronok sebab ada audience. Live ni bila soalan tu soalan spontan, dia tak ada dalam skrip. Kadang-kadang dia keluar soalan pun pelik-pelik segi, ustaz pun nak min. Ya, baik, tak apa. Dalam minggu lepas Jumaat, Sabtu, Ahad 11, 12, 13 live, tajuknya I Love Al-Quran. Saya sebut situ beberapa konsep bagaimana kita nak jatuh cinta kepada Al-Quran. Syarat dia pertama kena belajar. Dah tentu kena belajar. Siapa yang kuat belajar Quran dah? Mereka orang buat. Orang jantan buat tak peduli. Bodoh. Memang bodoh tapi buat dia. Ya, biarlah aku dengan kebodohanku sendiri. Okey, mereka cepat sedar. Ya, orang perempuan lah cukup hebat. Ya, dahsyat sungguh. Dahsyat sungguh. Selepas kita belajar, kita kena baca. Tapi jaga. Lepas baca pun kena ada teknik. Kena ada teknik macam mana? Kena ada cara dan teknik dia. Baca di rumah, baik. Baca di masjid, baik. Tapi hati-hati, tak boleh baca kuat-kuat. Nabi larang orang yang baca Quran kuat-kuat dalam masjid. Nabi marah orang lain pun nak baca Quran juga. Yang hang seorang kan. Orang lain pun nak sembahyang sunat ya. Awak hang seorang saja. Orang lain pun nak berzikir juga. Jadi tak disuruh, malah dilarang. Ya, kalau nak baca kuat duduk dalam rumah kita. Tu pun kalau jiran terganggu nak tidur tak boleh, tu pun berdosa. Sebab tu kaedah nak beramal kena ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat baca Quran, pasang CD pagi-pagi pun orang marah. Dia memang tak kenal dengan sunnah. Main-main masuk waktu dekat nak masuk waktu subuh tu bertentu baca Yasin. Yang pasang tu siapa? Tok Bilal. Dia baca tak dia belum pasang kan?
Dah agama tak suruh macam tu. Sampai kita masuk nak solat sunat pun tak boleh. Dia terganggu. Agama tak suruh macam tu. Agama suruh peringat manusia 2 kali saja. Azan 1 jam sebelum subuh. Lagi satu kali lagi azan waktu masuk subuh. Dah, yang tu saja. CD semua tak payah pasang. Pasal apa tak payah pasang? Sebab dia ganggu. Dia ganggu kita nak zikir, dia ganggu kita nak sembahyang, ganggu baca Fatihah terlepas pergi qul a'udzu birabbil nas. Yang baca dia terkeluar berikut lain. Sebab dia memang benar-benar amat mengganggu. Ayat Quran Ustaz, memang betul. Sebab tu orang baca Quran ada yang dapat rahmat, ada juga yang dapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cukup takut. Quran rahmat, tapi bila kita buat tak kena gaya, maka dia jadi laknat. Orang baca Quran masuk neraka. Banyak hadis cerita orang baca Quran, kalau yang baca Quran masuk neraka tak baca lagi terus. Yang tak baca lagi terus. Baik. Jadi pada hari ini saya nak bawa beberapa ayat Quran supaya kita bertadabbur. Tu belajar satu, yang kedua baca. Baca tu untuk apa? Baca untuk bertadabbur. Bertadabbur tu artinya apa? Merenung, memahami, memikiri apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yakni pesanan Allah terhadap hamba-Nya itu. Ya, jadi kita perlu baca dan memahami baru kita dapat, oh ini rupanya pesanan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini kita nak sembang-sembang tentang golongan yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan orang yang baik-baik, yang di dunia dia ahlul Quran, di akhirat dia ahlul jannah. Ya, dunia dia ahlul Quran. Saya pergi Mekah di umrah hari itu, patah balik saya pergi 24 hari bulan, patah balik 4 hari bulan. Kalau ni tak lebih lama. Kadang-kadang 10 hari ya. 3 hari kat Madinah, dalam perjalanan dah sehari dah. 3 hari kat Madinah, lepas tu tambah lagi 5 hari di Mekah, lepas tu 10 hari perjalanan, 10 hari. 10 hari ya. Tapi tak apalah kalau duduk lama-lama duduk shopping dia buat apa? Orang perempuan, dah bukan perempuan sini, orang perempuan tempat lain pergi 3 beg balik, beranak-beranak beg nak. Tak tahu dia beli apa. Kita pergi nak buat apa? Kita pergi kerana menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang pergi tak ada ilmu, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Dia seronok pergi tengok, jumpa ni murah. Pergi Madinah, awal lagi orang pergi Masjid Nabawi, dia keluar ikut pintu nombor 6, terus pergi pasar kurma. Dia pergi pasar kurma. Dia tengok ada 12 jenis dia borong. Dah lah dia ada biji manis. Nak buat apa boleh? Ya, akhirnya beban pada kehidupan kita. Kalau kita duk nampak kelebihan, hadis kata solat di Masjid Nabawi wajib maupun sunat gandaannya 1000 kali ganda. Solat di Masjidil Haram hadis sahih 100,000 kali ganda. Tapi sebab bila tak ada ilmu dia tak buat. Ya, hebatnya bila kita lama dah tak pergi, tiba-tiba kita pergi tengok tu seronok. Kita tengok ahlul Quran banyak. Ya, orang yang duduk dekat Masjid Nabawi, yang duduk lepak-lepak dekat Masjidil Haram ni, sementara nak azan dia buka Quran, baca tu Arab, tutup Quran waktu azannya, lepas azan sembahyang sunat qabliyah, lepas qabliyah sebelum nak iqamah tu dia baca di Quran, buka lagi dan punya sayang dengan Al-Quran. Kita orang Melayu cukup sempurna, hebat, duit pun banyak orang Melayu. Saya buat tawaf wada' pagi tu, saya pergi pukul 3 pagi. Kita masuk subuh pukul 5-8 minit di Masjidil Haram. Pergi pukul 3 pagi. Masa tu tingkat pertama tak boleh masuk orang tu ya. Polis suruh kita naik ke atas, baik kita naik atas apa semua. Hebatnya orang Melayu Malaysia. Sah pertama tingkat atas sampai sah hujung semua orang Malaysia. Punya dahsyat. Tu Arab pun rasa pelik. Tu Arab pun rasa terasing. Ini Malaysia, sana Malaysia. Tu hebatnya. Cuma kita tak tahu kita pergi itu sebab apa. Yang tu yang kita nak perbetulkan. Sebab tu kita takut yang ni. Bila kita baca Quran, kita tak tahu apa pasal kita baca Quran. Sedangkan itu pesanan yang Allah hantar pada kita, dan kita tak tahu dan kita tak terima, kita boleh baca sahaja. Ini kerugian. Jadi sifat malam ni kita nak buat apa? Bertadabbur. Ya, bertadabbur.
Cuba memahami terjemahannya, hukum hakamnya, mikiri pengajarannya dan sebagainya lah. Apa sahaja yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang punya 6,236 ayat. Jangan pakai 6,666 ayat, itu tidak sahih. Ya, 30 juzuk, 114 surah, semua every single kalimah kita kena faham dan ambil pengajaran di dalamnya. Malam ini kita nak ambil pengajaran golongan yang dijanjikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terdapat beberapa istilah di dalam Al-Quran yang mengkhabarkan beberapa golongan yang dijanjikan Allah untuknya syurga. Nak jadi ahlul jannah. Bila nak jadi ahlu syurga, apa yang kita perlu buat di dunia? Di dunia lagi Allah bagi tahu nak masuk syurga, dia kena bentuk diri dia jadi golongan al-mu'minun. Cek diri kita, jangan cek orang lain. Muhasabah diri kita, jangan duk pergi muhasabah orang lain. Dulu cek orang lain buat apa? Cek kita sendiri. Adakah kita termasuk golongan al-mu'minun, iaitu golongan yang benar-benar beriman kepada Allah dengan kesungguhan jiwa raga mereka, dengan mentaati segala titah perintah Allah tanpa sebarang syak, tanpa sebarang ragu terhadapnya. Yakin sungguh, tak ada masalah apa-apa, hamai pi apa pun, aku tak peduli. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku ada Allah, aku tak payah orang lain. Cukup lah, cukup. Usaha dah buat, doa dah buat, tawakal dah. Yang lain kita serah pada Allah Ta'ala. Ini golongan yang mukmin. Al-mu'minun, adakah ulama kata saja-saja? Tak. Ulama bersandarkan daripada surah Al-Hadid ayat 12. Kita nak cek dalam surah Al-Hadid ayat 12. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan golongan yang nak jadi masuk syurga, golongan mukmin ini. Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'azim. Dan ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman, yakni lelaki maupun perempuan, yas'a nuruhum, cahaya iman daripada amal soleh itu, mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka, berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, kamu beroleh syurga yang mengalir di dalamnya atau di bawahnya beberapa sungai, khalidina fiha, kamu kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul 'azim, yang demikianlah kemenangan yang terbesar bagimu. Al-Hadid ayat 12. Cuba cek tengok, Allah katakan bahawa ketika engkau melihat, bila akhirat esok, bila kita nak tengok akhirat besok, bila kita nak cari di dunia, jangan duk cari nanti, bila cari sana habis tak ada can. Cari di sini, upahnya nanti di sana. Cari di sini, sabar sikit, kadang-kadang Allah tak bagi pun. Jadi tengok kesabaran kita, kita buat insya-Allah. Ya, sahabat saya tadi sempat sembang-sembang orang Seksyen 8. Saya pergi tukar tayar kereta. Kereta botak macam kita lah. Wah, tu kan ya. Kiri kanan dah botak, pergi tukar tayar kedai kawan dekat Seksyen 13, kedai Haji Baharun Seksyen 8. Tu kedai orang Melayu, dia tolong dia, Melayu Islam dan ahli surau dan ahli masjid. Bila insya-Allah dapatlah diskaun sikit, dapat ya. Di sana duduk sembang dengan dia, isteri dia tengah sakit. Ni bekas anak murid saya, isteri dia sakit lah, ni koma tu ya. Koma tu tak boleh buat apa lah. Okay? Tapi rentetan daripada koma dia tu, dulu ketika dia sihat, amal dia kuat, Allah Ta'ala pelihara dia cukup tenang. Allah Ta'ala pelihara segala macam. Dulu di Pantang kita minta derma kat dia.
Sat ustaz balik pergi jumpa abang. Jumpa abang, sat dia patah balik tulis cek bagi kita, atau bawa lah apa-apa ni untuk madrasah ustaz ambil lah. Tu sampai macam tu. Hari ini Allah gambarkan, sebab ketika dia perlukan belanja yang tinggi untuk jaga dia ketika koma dulu, dia buat baik. Belanja dekat hospital 180,000, Allah bagi kat dia 10 juta kontrak. Allah bagi kontrak 10 juta kat laki dia. Allah bagi sebab Allah tahu dia nak kena belah bini dia dulu, dia buat baik. Allah bagi cash on delivery. Dia bagi waktu dunia lagi, punya nikmatnya. Bila kita pergi macam Quran sebelah dia meleleh ayam mata. Koma meleleh ayam mata. Tu punya seronok. Kita yang duk sedap ni bukan kata meleleh ayam mata, lari pergi kot lain dia orang baca Quran. Tu kan jahatlah kita ni. Lepas tu kita kena perbetul sikit, insya-Allah. Moga-moga kita dapat kebaikan. Kita nak letak kat mana? Nak letak sifat kita al-mu'minun, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia di dunia dia beriman, di akhirat nanti orang semua akan lihat orang beriman, sama ada dia lelaki maupun perempuan. Orang perempuan jangan risau, sama saja. Yang masuk syurga dia bukan mendahului apa kita panggil gender, bukan gender apa? Jantina. Dia lelaki maupun perempuan yang beriman, maka siapa-siapa pun boleh masuk dulu. Dan cahaya iman, amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Tu cahaya iman duduk belah mana? Belah kanan. Belah kanan kita pun mengaji kan, kita mengaji al-hisab dengan al-mizan. Ya, al-mizan tu dilaporkan dalam hadis, dia tu macam ada dua alat timbangan. Ya, kalau kita panggil lah ni cacing ya. Okey, ada dua alat timbangan. Dia gambaran dia tu, tapi kita tak boleh lah buat gambaran kita. Tapi dia ada cerita sikit-sikit lebih kurang macam tu. Yang belah kanan tu benda baik, yang belah kiri tu benda yang tak baik. Jadi sebab tu bila cahaya ni dia akan ikut kita daripada sebelah kanan. Laju tak? Sangat laju. Cahaya tu, orang yang mukmin sangat laju cahayanya. Lantas serta dikatakan kepada mereka, ya, awabi aimanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, kamu beroleh syurga, di bawahnya ada sungai-sungai. Gambaran yang Allah nak beritahu bahawa syurga tu punya cantik. Sampai ulama nak cerita bagi kita seronok ni, dalam syurga tu dia punya lantai dia tu sinar macam cahaya. Contohlah dia nak bagi kita seronok. Lepas tu nampak sungai-sungai dekat bawah dia. Sebab tu bila ada pernah dulu orang tanya, ustaz, saya ni dulu minum arak kiri kanan berdebar. Dia kata tak mampu. Bangga ustaz, bangga. Tapi Allah ni takut Allah tak ampun dosa. Allah ampun sifatnya innallaha ghafurur rahim. Pasti janji kita taubat dan minta ampun. Ya, habis tu kalau kira titik-titik, tu kalau titik tu maksud orang tak minta ampun. Kalau dia minta ampun, maka Allah akan ampun. Lepas tu apa nasihat ustaz? Saya kata nasihat saya senang sabar sat katakan dunia ni kalau teringin sangat nak minum arak, sabar sat. Tunggu bila? Tunggu mati ya. Tunggu mati cukup. Pasal apa tunggu mati? Esok dalam syurga ada sungai arak. Hang tak payah minum pakai botol yang terjun dia. Terjun guk naik. Alhamdulillah. Allah cerita arak tu tak pening. Arak di akhirat itu arak yang manis, rasa dia sedap. Allah uji kita bukannya ada apa pun. Dia tak pening kepala apa semua. Ni kita tu dia hari Selasa saya kuliah Zuhur di TM, Menara TM. Ya, Menara TM tu saya ada pengajian tetap. Dan bila saya nak pergi pusing dekat Menara TM tu, sebelum naik dekat lobi dia tu, sebelah kiri tu, waktu tu time dekat nak time makan, ada satu lori putih berhenti kat tepi situ. Lori biasa, lori bila berhenti dia tarik sana perak buka meja apa semua. Lori tu baru berhenti, baru turun, baru buka tepi saja, orang dah penuh dekat 100 orang lah. Queue punya banyak. Manusia ketika mencari nikmat yang cuma beberapa menit,
di hujung lidahnya, sanggup queue panjang. Tapi ketika nikmat Allah bagi siapa duduk dalam taman syurga, maka dia akan dapat syurga di akhirat nanti. Orang tak mau berlumba-lumba, queue panjang. Makan apa? Mungkin rojak kadir, mungkin ya rojak kadir ke apa-apalah dia, kita sanggup. Masya Allah. Itulah manusia. Kalau nak ditipu dengan dunia sangat mudah, sangat mudah. Itu yang kita paling takut sekali. Maka orang yang beriman, yang al-mu'minun, maka mereka akan memperolehi syurga yang Allah kata dalam dia atau bawah dia ada sungai. Malah yang syok sekali, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tak payah duk risau masuk syurga. Saya teringat tanya anak murid saya, saya kata orang perempuan ni dia ada 4. Hadis Nabi kata, pertama, solat fardu dia jaga, solat di awal waktu. Yang kedua, puasa Ramadan dia jaga. Kalau dia uzur, maka cepat-cepat qada selepas itu. Puasa sunat tak payah. Pasal apa? Sebab awak nak masak bagi laki awak, sakit nak rasa lah apa gitu gini pun tak apa. Jaga hak fardu. Yang ketiga, jaga maruah dan aurat diri. Tu kena jaga. Dan yang keempat, taat pada suami. Hadis Imam Muslim. Nabi kata siapa yang jaga 4 ni, wahai orang perempuan, dia kalau jaga 4 ni, dia boleh masuk syurga kat mana saja, ikut 8 pintu syurga Allah Ta'ala. Ikut mana-mana pintu. Ada orang kat tangan kita, ustaz, awak syurga 7 pintu, ada 8. Loh, ya duk tanya kerja Allah Ta'ala berapa? Biarlah Allah nak buat 28 sekalipun pintu, yang kita duk sibuk pasal apa? Pintu rumah kita pun kadang-kadang ada 3, tak termasuk pintu emergency. Ini syurga, ikut syurga lah. Dia kata, ustaz boleh tak saya masuk pintu nombor 4, keluar balik pintu nombor 6, masuk balik pintu nombor 8? Apa hukumnya? Hukum hang paling bodoh ke dalam dunia. Orang masuk syurga tak mau keluar lah. Ini dia terima nak keluar balik tu. Allah, tu tanya. Sebab tu bila kita tanya ni, dia kena tengok jugalah nak tanya tu kan. Nak tanya tu kena tengok juga kan. Sebab apa? Takut. Bukan takut apa, takut nampak teruk sangat. Kalau nampak bodoh sikit-sikit tak apa, ni bodoh sangat ni. Kalau bodoh sikit-sikit tak apa, memang kita bodoh, lepas tu kita tanya. Ya, tapi janganlah, kena fikirlah sikit. Bila nak tanya, fikir. Baru dia fikir, tak dapat lah masa dia tanya. Ya, kalau dia fikir sikit-sikit saja, insya-Allah tak ada masalah. Maka usahalah kita untuk jadi orang yang dzalika huwal fawzul azim, orang yang mencapai kemenangan yang besar. Berdasarkan surah Al-Hadid ayat berapa? Ayat 12. Nak masuk syurga, jadi orang mukmin wal mukminat. Jaga apa? Jagalah akidah kita. Jadi orang mukmin, jagalah ibadah kita, jagalah hati kita. Moga-moga semua amal kita dapat penilaian baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan yang pertama. Saya katakan bahawa kita semua nak jadi golongan yang mukmin. Cuma usaha atau tidak, doa atau tidak, atau kurang dan sebagainya. Orang mukmin dia sentiasa berjuang, walaupun agak kadang-kadang dia kalah, tapi dia sentiasa berusaha untuk jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan yang lagha daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah orang mukmin bila datangnya Maulid Ar-Rasul, dia ingat perjuangan Nabi SAW. Dia ingat, adakah aku benar-benar sayang dan kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia ingat tak dalam Al-Quran kata, "May yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Siapa yang ikut Rasul, dia sudah taat kepada Allah. Atau selama ni dia belum ikut Rasul, atau dia menentang hadis baginda Nabi SAW, atau dia golongan yang terlalu banyak melakukan ibadah-ibadah bid'ah yang bersalahan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul SAW. Maka sebab itu dia begitu memalukan apabila kita sudah capai umur yang sedemikian, umur yang kita ada hari ini, tapi kita belum jatuh kasih pada baginda Rasul SAW. Kita sekadar dapat sambut Maulid Ar-Rasul, bergerak bagai nak gerak, bergerak pakai comel-comel, lepas tu buat apa? Makan. Lepas makan, balik dah. Itu aja yang kita dapat.
Sedangkan sebab itulah kita harus faham apa isi kandungan kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu golongan pertama, al-mukmin masuk syurga. Letak diri kita, berjuang untuk letak diri kita golongan al-mukminun. Kemudian golongan yang kedua, golongan mukhbitun. Ya, al-mukhbitun iaitu golongan yang patuh dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hati mereka yang sentiasa takut kepadanya. Mukhbitun, orang yang patuh, taat, bukan hanya luaran, tapi taat luaran bermula daripada taat dalamannya, hatinya. Kadang-kadang ramai orang ngaji Quran, tapi hadis Muslim kata ada qari dan qari'ah dicampak ke dalam neraka, buta je. Dalam Al-Quran cerita bahawa sesungguhnya ada orang yang di dunia matanya celik, tapi di sisi Allah di akhirat nanti mereka akan dibangun dalam keadaan matanya buta. Surah Taha. Ya, cerita macam-macam. Lepas tu kita tanya pula Allah, ya Allah, dulu aku kan celik, kenapa aku buta? Oh, ketika dahulu ayat Al-Quran turun, kamu tidak patuh, seperti kamu tidak nampak, maka eloklah kamu dibutakan. Takut Allah. Soalan hari pertama, hari kedua, hari Sabtu dalam program Tanya Lah Ustaz, hari bulan. Dia kata, Ustaz, saya ni kadang-kadang jealous lah tengok orang mengaji Quran. Pasal apa? Saya mata buta, tapi teringin mengaji Quran. Hafal tak banyak, hafal sikit-sikit saja. Ya, jadi macam mana nak buat? Saya katakan, kalau Tuan ada hasrat dalam hati itu pun dah cukup baik dah. Ada orang bukan kata mata buta, mata celek elok, bukan kata hasrat, tak mau langsung baca Quran. Ni yang buruk sangat. Dia mata buta, tergedik-gedik nak baca. Kita yang mata terang ni, tak teringin langsung. Apa kita buat dengan Quran? Beli satu di Mekah, beli kereta baru, letak Quran dalam kereta. Kok lah, harap-harap Quran tu jadi pendinding. Orang tak curi ya kereta kita. Tu Quran dia jadi pendinding macam tu saja. Akhirnya Quran tu sampai kuning daripada warna putih, tak baca-baca. Dah, Quran bukan suruh letak dalam kereta. Ya, tambah Quran dia pun tulis, lipat pun dalam beg duit. Dia kata ini ayat ni kata duit tak kering Ustaz. Ayat ni lipat-lipat, dia keluar masuk tandas tu bawa ayat Quran. Tapi nak buat macam mana? Kita ilmu tak ada. Pakai mengikut pandangan hadithul Melayu, bukan hadithul Nabi, maka rosak binasalah kehidupan manusia. Lepas tu saya selalu pesan, kita ni bila sampai Maulidur Rasul, bila sampai bab-bab memperingati Rasul, kita tugas pertama adalah kita buat apa? Fattabi'uni, ikut Nabi. Itu aja. Apa yang Nabi buat ikut. Ustaz, pasal kalau tak ikut tak boleh ke? Kita buat cara kita. Hang dengan Nabi siapa expert? Pasal apa kita susah sangat nak ikut Nabi? Pasal apa susah? Contoh-contoh hak paling mudah ni, kita duduk keliling, orang kampung kita mati, kita buat apa? Nabi pesan hak paling mudah sekali. Nabi kata, wahai orang kampung, masak makanan, hantar rumah Ja'far, ada orang mati. Wahai orang kampung, masak makanan, hantar rumah Ja'far, sebab rumah Ja'far ada orang mati, mereka sibuk. Kita, wahai orang kampung, rumah Ja'far ada orang mati, jom pergi makan. Ni siapa ni? Apa yang kita buat? Ustaz, tak boleh kan? Soal boleh atau tak boleh perkara kedua. Pasal apa kita tak mau ikut Nabi? Itu yang soal pertama. Dah Ustaz, bukan saya tak mau ikut. Habis tu, ikut saja Nabi. Kita ni orang yang ramai-ramai ni, tambah-tambah dekat masjid dan surau, dia memang ada satu dua orang expert tukang masak dengan teh tarik. Dia memang ada gitu. Jadi masak, hantar pergi rumah orang yang waris kepada si mati. Mereka sibuk. Bukan hanya mereka sibuk memikirkan ketiadaan khalifah dalam keluarga, malah mereka sibuk mengira-ngira hutang yang ditinggalkan. Ini tak, kita pula pergi bagi bebanan. Ada Tok Imam pergi pesan pula tu dengan waris. Ni ayah hang mati kan? Sekejap lagi malam tengok apa-apa yang patut kami jemaah Nabi. Tengoklah KFC ke apa. Minta ayam goreng, minta bukan-bukan.
Tengok roti canai. Roti canai aja. Dah mula tu. Dah, kita bukan pergi makan, kita pergi bawa makanan, hantar pergi rumah dia. Ada duit sikit-sikit buat kutipan, hantar pergi rumah dia. Itu baru sunnah Nabi. Jadi tak payah sambut dan Maulid Rasul kalau kita tak mau berubah, kalau kita tak mau ikut sunnah Nabi SAW. Sebab sambutan tu pun tak ada dalam sunnah pun. Hatta Imam Syafi'i pun tak pernah sambut pun. Cuma kita mengambil jalan bila kita teringat yang tu, kita teringat kepada Nabi. Dan kita semakin berubah, tambah lagi satu hadis, tambah lagi satu hadis. Tapi tak, duduk lagu tu lah. Ya? Yang paling teruk sekali bila berabak tu bercampur lelaki perempuan. Orang perempuan ni make up bukan main. Maulid Rasul pakai baju merah lah, maknawai. Lepas tu muka ni putih, pakai ku putih, barulah putih. Sungguh. Dia jadi fitnah kiri dan kanan. Ya? Kenapa jadi sedemikian? Sebab kita tak mau ikut Nabi. Sebab kita tak mau ikut Al-Quran. Kita tak mau jadi golongan yang patuh kepada perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Golongan yang kita kata ini adalah golongan mukhbitun, iaitu golongan yang benar-benar patuh dan tunduk. Golongan yang qalu sami'na wa ata'na. Bila mana dia baca Al-Quran, dikhabarkan dalam Al-Quran, maka aku kata, aku dengar, aku taat. Dia tak mahu kata huha dan sebagainya. Seperti mana firman Allah yang Allah cerita dalam Al-Quran, ya, mengingatkan kita dalam Al-Quran, wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk dan taat. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tunduk dan taat, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah terus gerun dan gemetar hatinya. Bila sebut nama Allah, sama ada dengar panggilan hayya 'alas salat, bergegar jantung kita. Ataupun sama ada kita mendengar Al-Quran dibaca, bergetar jantung hati, maka bertambah iman kita. Mari cek diri kita ada tak macam tu. Ataupun dengar azan buat tak peduli je. Buat tak peduli je. Duk tengok TV lagi, gegar berganza. Komen pula Facebook tu macam mana Nana boleh menang? Patut Nasir Wahab yang menang. Dia pandai lagi pada juri. Nampak tuan-tuan, rosak binasa kita semua. Rosak binasa. Itu benda-benda lama yang ada di keliling kita ni. Benda-benda lama saja. Ada AJK tak main masjid hari Ahad sebab nak tengok gegar berganda. Bukan dekat tu, rakam lagi tu. Awak ingat boleh jadi harta pusaka ke kalau kita rakam? Allah, takut. Sebab apa? Sebab kita ni walaupun sebesar zarah, kita tetap akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Mana kita nak jawab? Dosa banyak, amal sikit. Bukan dekat dosa kita, dosa berkait dengan orang ada, dosa berkait dengan binatang ada, dosa berkait dengan macam-macam ada. Macam-macam. Jadi kita takutlah bila mana kita semakin hari semakin lama, semakin hari semakin lama, maka gementarlah hati mereka dan orang-orang yang sabar, orang-orang yang cekal hati terhadap kesusahan yang menimpa mereka, dan orang-orang yang mendirikan salat, dan malah orang-orang yang menermakan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang ni saya tak berani confirm sebab ni ayat ni nampak dia punya tulisan tak berapa jelas. Ayat 34, 35, tapi surah dia tu tak berapa jelas. Tapi nak memperingatkan bahawa orang mukhbitun adalah orang yang sentiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi orang beriman dan orang yang mukmin terus beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah maksudnya pegang bahawa kata-kata kita tidak akan pernah berubah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tak pernah akan berubah. Walaupun ada orang pergi jumpa bomo dalam keadaan dua kakinya tadi langsung tak boleh jalan,
Tiba-tiba bomoh ketuk kiri, ketuk kanan, bangun jalan, balik tunjuk depan mata dia. Walaupun sedemikian, dia kata, cukuplah aku ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jangan, bahaya. Mana ada penyakit yang tiba-tiba sakit 7 tahun pergi sentuh sekali boleh baik. Nabi pun tak mampu. Nabi bila kita ngadu pada dia, seorang lelaki mengadu, "Ya Rasulullah, adikku di rumah sakit perut berbelit-belit, perut memulas-mulas. Ya Rasulullah, bagi tahu aku bagaimana cara menyembuhkannya." Rasulullah tak kata, "Bawa mai ayam, aku buat ayam tawar sikit." Dah, tak ada. Rasulullah kata, "Wahai sahabat, balik bagi tahu abang kamu, bagi dia minum 1 sudu madu bagi 3 hari berturut-turut." Pengubatan. Bukan pakai ayat tawar semua dah, tak ada. Yang pengubatan. Akhirnya masuk hari keempat, "Ya Rasulullah, dah 3 kali dia minum tapi tak sembuh juga. Kenapa ya Rasulullah?" "Sebenarnya perut abang kamu yang berbohong," Nabi kata. Hadis sahih. Apa maksud berbohong? Perut tu layak makan 2 kilo, dia hentam 4,5 kilo. Makan merapu-merapu, akhirnya dia kena minum madu 7 hari berturut-turut. Baik sikit perutnya. Itu saja. Ya itu saja. Kaedah yang dalam agama bukanlah susah-susah ni depa. "Ustaz, kami nak pulun besok Ustaz. Pulun paling tidak boleh sentuh Kaabah pun jadi ya." Jangan sampai kita menyembah Kaabah. Jangan pegang-pegang Kaabah, kononnya Kaabah ada kuasa. Syirik kita. Ini dah tolak sana, tolak sini, tolak sana. Tambah-tambah orang perempuan, tak payah bersusah payahlah. Tak payah. Ni awak bertolak, bersentuh sana, bersentuh sini. Bukan soal sentuh batal atau tidak, tetapi bukan cara agama sedemikian. Nabi SAW ketika melakukan istilah, melakukan ciuman kepada Hajarul Aswad, ya, macam mana Nabi buat? Kalau dapat sentuh, Nabi sentuh dan Nabi cium tangan. Kalau tak dapat, Nabi akan pakai tongkat, letakkan tongkat, cium hujung tongkat. Kalau tak dapat, Nabi diangkat tangan, Bismillah, ya Allahu Akbar, cium tangan dia. Calur betul, calur ganting. Selesai. Apa lagi yang kita nak? Tak payah duk buat bagi susah-susah. Tak payah. Ini pelik dipegang Kaabah tu 2 hari ni. Tarik 7 kali buat tu. Mana buat apa? Akhirnya kita pergi, bukan dapat mabrur, mardud, ditolak oleh Allah Ta'ala, malah jatuh syirik lagi. Jatuh syirik lagi. Kita ikut sunnah, kita tawaf dengan sa'i. 2 bacaan yang ni sebab orang ramai pergi umrah dah ni. Ni orang ramai di tengah rancak ni pergi umrah. 2 bacaan yang ada dalam sunnah ketika tawaf ataupun sa'i, 2. Satu hadis menyebut ketika tawaf dan sa'i, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan kedua, Rabbana, riwayat Imam Abu Daud, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 2 bacaan tu saja pulun. Ustaz, saya nak baca doa lain boleh tak? Awak Nabi buat tak apa cantik lagi ke? Awak Nabi doa tak sempurna ke? Bacaan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, satu doa supaya teguh iman kita di sisi Allah sampai mati. Allah jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta kepada Allah supaya kehidupan kita Allah pelihara dengan kebaikan. Apa lagi kita nak? Semua ada dalam tu. Nak anak lulu perisa, ada dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Nak masuk syurga, ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tak mau masuk neraka, memang tu ada kat dalam sebenarnya. Bila kita dekat dengan Allah dengan kalimah la ilaha illallah wahdah la syarikalah, aku katakan, aku bersaksi bahawa Allah tu satu tu saja, tak ada yang lain dah. Wahdah la syarikalah, sesekali aku tidak pernah akan mensyirikkan Allah. Tapi duk baca, kita apa pun tak tahu. Ni rugi. Lepas tu kita mainlah dengan buku umrah dengan haji tu dia. Nala ke punya tebai, duk ketung main sini. Sambil jalan duk baca, dia apa pun dia tak tahu. Ni apa cerita? Saya pergi sana bukanlah saya jadi mentawai, bukan. Ada orang sponsor.
Ada orang sponsor dia kata, Ustaz, saya ada niat nak hantar Ustaz pergi umrah. Saya katakan, kalau niat tu bukan dekat pada bola, saya tak ada. Satu selangor saya tak ada, silakanlah. Dan kebetulan kalau ada ruang, Allah bagi izin, 90 orang tak dapat, tapi dapat 88 orang. 2 orang Allah tak izin sebab dia sakit. Ya, 88 orang pergi, saya ikut sahabat punya syarikat lah. Pergi kat sana, ingatkan boleh duduk saja, boleh pergi buat amal. Orang pakai duk ambil gambar kat Masjidil Haram. Oh, orang pergi, orang apa ni, orang Malaysia, ni bukan Ustaz TV sekalian. Ambil gambar Ustaz. Selfie pun jadi lah, selfie. Tu, kita kadang-kadang karut, tapi nak buat macam mana? Orang minta nak ambil gambar, ambil pergi. Ustaz, kami duduk Hilton, saat lagi pukul 4.30 boleh tak main? Bagi ceramah sikit kat kami, grup kami. Tak dan Ustaz nak benar-benar nak bersembunyi, tak dan. Tu. Tapi tak apalah, ruang Allah bagi supaya kita buat kebaikan. Dia ni, orang yang buat baik ni, dia buat baik dan dia kongsi kebaikan dengan orang lain, maka di sanalah nikmat yang paling besar. Maka tolong jangan jadi golongan yang rugi, golongan yang tak faham tentang apa sebenarnya dia sedang lakukan. Ikut saja sunnah Nabi SAW. Senang cerita. Okey. Kemudian ada orang tanya, Ustaz, kami hari itu AJK lain, lawan AJK lain, kan? Kemudian Ustaz beritahu hari itu solat subuh ni kena azan 2 kali. Jadi AJK baru ni nak azan 2 kali. Tapi ada sebahagian AJK tak setuju. Dia kata azan sekali sudah. Azan yang kali pertama tu sunnah saja. Memang kalau dia ikut bukan kali pertama saja sunnah. Azan ni memang sunnah saja. Dia bukan rukun pun sebenarnya. Tapi yang kita jadi pelik tak mau ikut sunnah Nabi pasal apa? Siapa pergi umrah, siapa pergi haji, bukan dia tak tahu kat Masjidil Haram dengan Madinah. 1 jam sebelum masuk subuh azan sekali. Lepas tu masuk subuh azan pula sekali. Awak depa saja-saja buat ada. Itu riwayat Al-Imam Bukhari sahih. Yang kita jadi sombong tak mau buat pasal apa? Manusia ni dia takabur. Nampak depan mata sunnah Nabi, depan mata AJK pun buat tak peduli. Tu bukan kata AJK, pengurusi pun buat tak peduli. Tu kena dah syukur, kena bagi tahu. Kita baca hadis. Ya, kita baca hadis. Bila baca hadis kena buat lah. Macam kata sini dia nak buat, macam mana nak buat? Jangan buat dulu, announce dulu, buat pengumuman. Masa baca khutbah, umum dulu 2 minggu sebelum, 2 kali Jumaat atau 3 kali Jumaat, umum tuan-tuan sekalian. Bagi tahu untuk pengetahuan tuan-tuan dan sebagainya, bagi tahu kepada orang kampung bila minggu depan dengan azan 2 kali, jangan buat mayang 4 pula. Ya, ini sunnah Nabi. Tulis banner besar-besar tak kat luar, sunnah Nabi riwayat Al-Imam Bukhari, ada hadis begini. Buat pahala tak tuan-tuan? Besar. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang bawa sunnahku, maka bagi mereka syafaat di akhirat nanti. Siapa dapat? Pengurusi yang paling besar dapat pahala. Dah tentu. Kalau dia setuju, kalau dia tak setuju, dia pun kena jawab dengan Nabi besok. Sebab dia tak mau buat. Bukan susah. Ya, kalau nak ikutnya senang saja. Takat nak buat azan, 2 orang tukang azan. 2 orang tukang azan. 4.30 sekarang masuk berapa? 5.50. Lebih kurang memang 5.50. 4.50 azan sekali. Tukang azan pertama siapa? Bilal bin Rabah. Pilih siapa-siapa yang ada semua. Tukang azan kedua siapa? Ibnu Ummi Ummi Makhtum yang mata buta. Jadi 2 tukang azan. Dah, eloklah, cantik. Ustaz, mana ada 2 tukang azan, yang ada tu pun seorang tu ya. Andai semua main lambat dekat dia bagi salam pun sampai. Mana ada yang ada seorang tu ya. Tak apa, seorang pun seorang dah. Bagi dia azan 2 kali. Hatta dia pun boleh lah. Azan pertama dia, azan kedua dia, iqamat dia, tu imam pun dia. Makmum semua jenis Islam belakang pun boleh. Jadi sunnah Nabi SAW disyiarkan, ditegakkan. Azan. Sila.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama kita kena pulun dan pulun terus jadi orang yang mukminun. Golongan kedua kita kena cuba untuk jadi orang yang mukhbitun, orang yang patuh. Yang pertama tadi beriman pada Allah. Yang kedua orang yang patuh. Dan yang ketiga disebut bahawa golongan yang ketiga yang akan memasuki syurga Allah adalah golongan al-muhsinun. Iaitu golongan yang beriman, yang patuh dengan penuh keikhlasan. Muhsinun, dengan penuh ikhlas, tanpa mengganggu perasaan orang lain. Dia buat semata-mata cari Allah Ta'ala, bukan cari redha manusia lain. Sama ada ketika dia buat amal kepada Allah atau buat kebaikan terhadap manusia, dia tidak pernah mengungkit apa yang dia lakukan. Ini bahaya. Dua golongan yang digelar golongan al-masakin di akhirat nanti adalah golongan pertama apabila dia tolong orang, kemudian dia mengungkit kembali pertolongannya. Ini golongan yang miskin di akhirat nanti. Dan golongan yang kedua Allah satukan, iaitu golongan riya dan sum'ah. Buat kebaikan nak tunjuk ke awak, kalau orang tak tahu dia telefon bagi tahu, tu saya buat. Tu. Ini sangat-sangat bahaya. Dan yang paling buruk tu yang kita kata tadi, kita dah buat dah. Tu mula tu. Dia bunyi itu mula. Pasal apa ni saya kalah hari tu? Waktu pelantikan AJK. Dia pun tak tahu kan, depan punya kawasan semua duit saya mau. Kalau saya tak ada masjid surau ni. Habis. Eloklah dia tak terjalur pun sebab dia tak ikhlas. Tu. Takut. Jangan mungkin duduk diam. Sebab bila kita tak terjalur, tak ada sono tanggungjawab. Yang takut calon dah lama, masjid dah datang ke. Tu. Bila datang, mesyuarat agung pun datang. Sebab tu saya pesan dengan Tok Imam, tak apa, tiap-tiap hari dia datang. Tok Bilal tak ada dia, bahaya. Tok Siap buat tarik, okey. Yang risau ni siapa? Yang jarang datang ni siapa? Berdahari. Berdahari agak-agak masalah pun datang. Agak-agak pasal duit pun datang. Tak ada pasal duit dia tak datang. Tu kena ingat tu. Kenapa? Sebab kita telah dipilih oleh Allah untuk jaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga rumah kita pun dapat pahala. Tambah-tambah dapat jaga rumah Allah Ta'ala, sono pahala. Sebab tu bila siapa-siapa yang dilantik, dia tolak tanpa asbab, dia manusia paling bodoh sekali. Orang calon gini, terus dia tolak. Saya tak boleh. Awal-awal kita tak boleh. Buat benda lain boleh. Nak jaga rumah Allah Ta'ala tu, bila kita jaga rumah Allah Ta'ala, mau tak mau kita kena buat. Lama-lama kita belajar supaya jadi golongan ikhlas lah. Walaupun pada mula-mula taklah berapa ikhlas sangat, terpaksa tapi lama-lama kita belajar ikhlas, mengikhlaskan diri insya-Allah dengan tindakan, perbuatan dan ungkapan. Seperti mana disebut dalam surah Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebahagian daripada ayat litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan sebaiknya kepada orang-orang yang berusaha baik, yakni amalannya. Maka sebab tu orang-orang yang sentiasa membesarkan Allah dengan penuh rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu berita gembira mereka dapat. Berita gembira mereka dapat. Ini golongan mana? Al-muhsinun. Golongan yang ikhlas bila melakukan kebaikan. Masa dia nak tegur orang tu, dia tak tegur dengan niat untuk bagi orang tu kecil hati. Dak kita nak tegur orang ni, bahasa kena jaga sikit, hemah sikit. Masa nak tegur tambah-tambah kawan, jaga-jaga sikit. Jangan guna bahasa marah. Macam kita tegur anak bini kita, kena tegur dalam nilai seorang manusia yang ada maruah. Tu. Ada isteri mengadu, dia kata, "Ustaz, saya ni 18 tahun dah. Laki bila marah dia kata jakun. Sedangkan saya dengan dia main pada satu kampung, jakun tak mana. Tu jakun gitu. Ini
ingat main pada Sarawak ke, apa enggak, typing saja. Tu dia hati-hatilah. Orang hebat ni orang boleh jaga amarah dia. Marah dia tu dia boleh kawal. Ni manusia hebat. Jadi surah Al-Hajj ayat 37 mengingatkan kita bila mana kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dapat nikmat dan petunjuk, sampaikan berita gembira kepada mereka. Siapa? Orang yang telah berusaha mencari kebaikan. Berusaha mencari kebaikan. Kita kalau nak harap dia main saja-saja tak ada lah. Kita lah kena ada kehendak, patut Allah bantu kita. Tapi kita pun tak mau. Lalu singgah pun tak mau. Jadi bahaya. Baik, golongan yang keempat Allah Ta'ala sebut golongan as-sabirun. Golongan yang banyak bersabar ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan risau sangat ujian Allah, kerana Allah itu Dia penyayang. Dia santun. Dia tak akan rosak binasakan hamba-Nya, melainkan Dia bagi demi kerana Dia nak mengembalikan hamba-Nya kepada Dia. Sebab tu Dia bagi macam tu. Dia tengok hamba Dia lalai, asyik dia tunggu tengok Gegar Baganza saja, asyik dia tengok Akademi Fantasia saja, asyik dia tengok Kilauan Mas saja, maka Dia bagi sakit sikit. Oh pocong, astagfirullah. Masa tu mula kukut nak pergi masjid sah. Paling tidak main surau, pergi ambil ayam kolah pun jadi ya. Tu orang Melayu lah. Pak mandi dengan ayam kolah, kukut cepat baik. Dia tak tahu dalam kolah tu macam-macam ada. Ada orang Melayu percaya apa ambil ayam 7 kolah lah dan sebagainya. Tu tak ada langsung lah hadis bagi Nabi SAW. Kena jaga-jagalah. Macam kita pergi Mekah, adakah orang pergi Mekah? Saya dengar kata saya tak jumpa lagi lah. Dia pun cerita dengan saya mutawi hak lama-lama, senior pioneer tu. Dia pun kata, Ustaz, dulu orang main Mekah ni dia pun nak ambil toyol. Awak toyol tu dekat Mekah kah? Dia pun kata dia pun nak sana boleh beli toyol. Boleh ambil toyol bawa balik. Nak buat apa nak toyol? Dalam Quran ni, dalam hadis tak pernah cerita ada toyol, kecuali kitab Melayu saja. Yang ada toyol, mana ada toyol? Tak ada. Dalam Quran kata ada setan, ada jin, yang tu saja. Oh, kita pula lukis toyol tu budak kecil. Seluar pun tak pakai. Tu toyol gini. Kita dah merapu macam tu. Kita dah merapu. Lepas tu kita bina pula tu perubatan Islam. Ada saka. Saka tak ada, yang ada baka. Saka tak ada. Ada sekali kita bawa keluar ayat macam-macam lah perubatan Islam yang duk keluar dalam TV tu. Kononnya, awak kenapa kerja tak dapat, bisnes tak laku, apa semua gini-gini, awak ada saka. Tak ada, memang tak ada. Tak ada satu pun dalam ayat Quran dan dalam hadis dan petunjuk para ulama yang faham tentang Al-Quran dan hadis tentang adanya saka. Tak ada. Melainkan ada jin ataupun ada syaitan. Yang tu saja. Yang ketiga ada qarin. Yang qarin ni duduk sebelah kita. Qarin ni jelmaan jin kafir. Masa kita nak main dengan azan, ambil wudu, tiba-tiba rasa malas. Ambil wudu lah ni, ambil wudu. Tiba-tiba otak dia berfikir, malam ni kita Baganza. Ceramah pula tu kalau panjang malam ni tak ada lah. Akhirnya tak main. Kan? Dia main macam-macam lah. Dia macam-macam dia buat lah. Nak baca Quran, dia suruh tangguh dulu. Nak sedekah, dia suruh tangguh dulu dan sebagainya. Yang tu jin. Yang lain-lain tak ada. Tak payah duk risau saya, Ustaz. Dia kata saya ada sangka. Siapa yang kata? Tapi yalah, orang percayalah sebab yang kata apa ustaz-ustaz dah kau. Dia tengok-tengok ayat ada. Apa yang ada ayat ada. Tu dia pun bohong punya tu. Kerana bukan ada petunjuk satu pun tak ada dalam Quran. Tak ada pun dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah orang yang Nabi sebut dalam hadis itu sasau, gila atau kena rasuk. Apa yang Nabi baca? Nabi pegang baca Fatihah saja. Baca Fatihah saja. Sebab dia apa? Ummul kitab. Ayat yang terhebat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang itu saja. Baca Fatihah dengan penuh keyakinan. Sudah. Sebab kita pun tak apa apa yang lain pun. Dapat Fatihah pun jadilah. Tak buat je mana. Tapi yakin lah. Kena yakin kepada Allah Ta'ala. Pasal apa ahli perubatan dia buat jadi? Pasal apa kita tak jadi? Sebab kita buat masa perlu saja. Amalan tak ada.
Amalan tak ada, patut baca ikut suka hati, sambung satu nafas 7 ayat. Tarik nafas F minor. Tarik tu pulun dundang. Ada Nabi ajak baca Fatihah gitu? Tak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dum sambung. Tak ada petunjuk daripada Nabi. Kalau surah lain tak apa nak sambung lah. Tapi Al-Fatihah Nabi baca dalam hadis Bukhari, Aisyah kata apa? Nabi ketika baca bismillah pun ada 3 tempat dia panjang. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tempat panjang punya tertibnya Nabi baca. Mai kat kita pegang ayat habis selesai. Apa nak dapat? Lepas tu mari kita sama-sama belajar. Saya suka kaji untuk diri sendirilah, bukan untuk orang lain. Tapi kita kena belajar. Moga-moga kita jadi golongan bersabar. Kena apa-apa, sakit apa-apa, jangan duk fikir ni orang buat. Ini ada jin, ini ada tu. Jin pun tak mau kita, dia pun meluat ni kita. Kita lebih jahat pada dia lagi. Jin pun tak mau. Sebab tu dalam Al-Quran Allah cerita kepada kita. Dalam bab As-Sabirun, golongan orang yang sabar itu dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Ini ayat yang biasa kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabakum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Awal Allah Ta'ala bagi takut, tak bagi kita berani. Dia bagi takut sikit sebab apa? Orang yang takut sentiasa buat persiapan. Kok mereka serang main belah sini, risau, dia buat persiapan. Kok mereka serang main sebelah sini, risau, dia buat persiapan. Buat kupu, buat itu dan ini. Kalau overconfident pun bahaya juga. Musuh tak ada apa-apa, ini sebelah mata saja. Sebab tu Allah bagi kita takut sikit terhadap musuh. Tapi yang syoknya, yang paling kita takut sekali, Nabi kata orang kafir takkan takut langsung dengan orang Islam. Pada ketika akhir zaman, orang Islam yang banyak tu dikerumuni oleh orang-orang kafir dalam keadaan macam lalat burung makanan. Gerun mereka pada orang Islam tak ada langsung. Sebab apa? Sebab semua orang Islam makan apa yang mereka buat, ikut apa yang mereka cakap. Semua kita ikut. Semua apa yang kita tak ikut, semua ikut. Jadi dalam hal ini kita kena takut tak? Ya, memang benar. Allah bagi kita ada sedikit perasaan takut supaya kita bersiap sedia. Nabi SAW ketika hujan, Nabi duduk di rumah, dengar guruh, dengar hujan. Nabi buat apa? Lari Nabi daripada keluar pada rumah, mai masjid. Kita pula bila hujan, lari keluar pada masjid, cepat nak balik rumah. Nampak bodoh kita. Bodoh betul. Nabi bila hujan, bila kilat, bila petir tu, dia takut jadinya huru-hara hari kiamat. Dia lari pergi masjid. Kita pula bila hujan, lepas sembahyang lari nak balik rumah. Orang duduk dalam masjid dah selamat. Tu cara Nabi SAW. Tapi nak buat macam mana? Sebab kita tak mengaji, kita tak baca hadis. Jadi kita lari balik awal. Sebelum hujan turun, dia kata ni bunyi dah. Nabi dia takut. Sebab tu saat yang paling, yang Nabi diulang kata, saat kemakbulan doa adalah ketika hujan lebat atau bunyi guru, bunyi kilat dan sebagainya tu. Doa lah ketika itu. Doa apa? Ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah. Selamatkan kami kalau ini bala bencana yang kau turunkan pada kami ya Allah. Tu punya hebat. Kita kena minta doa. Tapi tak kita hujan, apa pun kita tak rasa apa-apa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar bagi kita rasa takut kepada musuh, tapi rasa sedikit rasa kelaparan. Apa maksud kelaparan?
Makanan tak cukup. Aisyah pernah cerita dalam satu riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang semua orang baca kitab tu. Aisyah kata, kami rumah Rasulullah SAW penuh sebulan penuh, dapur tak berasak. Bukan sebab Aisyah tak masak, tapi sebab apa pun bahan tak ada, bahan mentah tak ada. Yang ada kami makan kurma dengan minum air zam-zam saja. Kita dekat rumah kita pilih mana suka. Kalau rasa dekat rumah tak apa suka, kita pilih Ali Maju. Pilih tak mana saja, order saja. Nikmat kita cukup besar. Lah ni bukan takat Ali Maju, duduk di rumah, angkat telefon, sate kacang kau lepas hantar pergi rumah. Bukit Beruntung, Bukit Beruntung tu ada orang hantar sate. Kita boleh order pakai internet. Bukan takat sate, segala macam makanan lepas hantar. Tak kisah hang order pukul 4 pagi pun tak apa. 4 pagi bukan time makan, time sembahyang tahajud. Ni kita pergi pulun makan time tu pasal apa? Tapi nak buat lagu mana? AJK masjid dengan surau pun buat lagu tu ke? Lepas sembahyang Isyak, mereka merapu pergi kedai mamak. Kena roti canai. Betul tak? Macam kena ya? Tak lah, semua kan? Orang jadi AJK ni, dia cepat ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, lepas sembahyang Isyak, balik terus. Ini tak dia duduk sembang. Lepas tu sambil-sambil jalan, berhenti pula sembang pula kat luar. Sambil-sambil jalan, berhenti pula sembang lagi kat tepi belakang. Pergi kat kereta, sembang lagi tepi kereta. Lah tak puas hati, jom dia pergi baju. Bini duduk tunggu, mana abang tak balik. Dulu masa dia tak jadi AJK, dia balik awal. Masa tak jadi AJK lah, balik kamar. Oh tu saja saya nak bagi tahu. Sebab AJK memang perangai gitu, dan bukan sini tempat lain lah. Okay. Nak bagi tahu bahawa kita kena ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lapar ke? Lapar. Makanan tak ada. Tapi kita kami pergi umrah last day. Besok dah nak terbang balik. Malam tu apa kata ustaz? Baiklah, walaupun saya bukan mengetahui tapi dia rapat lah. Dia main bertanya sebab kita dah bagi dah sekira. Ustaz nak malam ni kita buat kenduri sikit ustaz. Sajalah kita buat kenduri lah, dah last day. Apa tu kat dia? Sajalah nak buat kenduri. Nak makan apa? Saya tanya dia apa lagi? Nasi Arab, kambing. Duit ada ke? Ustaz duduk diam. Duduk diam, lepas tazkirah sini ustaz duduk diam. Ustaz tolong buka sungkuk bagi. Saya pun buka sungkuk, dia jalan ni Ustaz Afran minta, Ustaz Afran. Dia guna nama saya. Patah balik main, 4 ekor kambing boleh beli. Ustaz Afran dia kata. Dia guna nama. Tapi tu dia, nikmat cukup banyak. Makan bertalam-talam. Allah, kan kambing murah sana. Dan dia minum makan kambing. Esok pagi, kalau tidak pukul 3 pagi dah ada ni azan kedua pun tak sampai lagi. Kenyang punya pasal. Allahu Akbar. Sebab tu kalau cerita pasal lapar, kita tak ada kelaparan. Bohong Saya dulu lapar saya pun dekat kampung dulu masa kecil-kecil dulu orang miskin. Ayah saya bukan jutawan, bukan dermawan, bukan usahawan. Ayah dengan mak saya ketawan. Motor ketawan. Dia tu ketawan. Saya dapat makan apa? Kan nasi pucuk kadu. Nasi pucuk kadu. Sadalah sampai belacan. Yang tu saja. Paling tinggi lauk nasi ikan tambang kiat. Ikan tambang kering nak kiat tu. Yang tu saja. Atau dah tak ada saja dah tak ada langsung dah. Pokok tua susu pun tak keluar. Nasi gaul dengan garam saja. Ataupun nasi gaul dengan tai minyak. Cuba tengok makan nasi dengan garam lah badan sama mana. Kalau dulu makan ayam lah tak tahu berapa kali ganda. Tu Allah nak uji bagi kita. Sebab tu hari ni kita kena kembali pada Allah. Kita takkan rasa lapar lah, insya-Allah. Sebab keperluan kita Allah dah janji. Cuma kita rasa tak puas hati sebab kita tidak mengambil keperluan, tapi kita mengambil kemahuan dan keinginan. Hawa nafsu, sebab tu tak cukup. Ya, maka ketahuilah itu ujian, ya, iaitu sedikit ketakutan kepada musuh dan juga sedikit kelaparan. Dan juga ujian sedikit kekurangan dari harta benda.
Ada orang pakai kereta besar, yang pakai kereta kecil pun teringin juga nak pakai kereta besar. Tapi Allah tahu dia tak sesuai. Dalam pakai kereta kecil pun masjid tak apa nak ingat. Kalau pakai kereta besar lupa terus. Ada orang dapat gaji 12-13 ribu sebulan. Ada orang dapat gaji 1,000 sebulan. Pasal apa Allah tak bagi 12,000? Dalam 1,200 yang dapat tu pun kedekut baik. Dalam 1,200 itu pun dia lupa nak berdoa pada Allah Ta'ala. Kalau dapat 12,000 lagi lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena fikir apa? Husnuzan, prasangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila saya teringat kata-kata ulama hebat, dia doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhanku, apabila aku berdoa, tiba-tiba Engkau makbulkan doaku. Aku risau, aku takut, aku tidak mampu menghadapi nikmat pemberianmu. Tapi dikala Kau berdoa, aku berdoa, Engkau tidak memberi doaku itu, aku rasa tenang, kerana Engkau maha mengetahui apa terbaik bagi hamba-Mu. Dah, punya hebat. Ini kita tak pernah puas, tak pernah puas hati. Kaedah doa jangan marah pada Allah Ta'ala. Apabila kita berdoa, tiba-tiba Allah makbulkan doa kita, itu tanda Allah sayang padamu. Allah sayang dia bagi. Tapi dikala kamu berdoa, ambil masa dia nak bagi pada kita, itu tanda Allah sedang menguji kesabaran imanmu. Tapi dikala kamu berdoa dari kecil sampai ke pencet, tak dapat juga. Bukan bermaksud Allah tak bagi doamu, tapi Allah simpan nak bagi pada kamu di akhirat nanti yang lebih besar daripada rencana kamu. Sudah, nikmat. Itu orang yang tenang, orang yang tidak merumut. Apa-apa yang Allah tak bagi, dia tak merumut, tapi dia minta dengan cara yang baik. Seterusnya, ya, harta benda tak payah duk risau sangat, tak payah duk risau. Allah bagi cukup. Cuma kita kena ambil mengikut sifat seorang hamba yang tenang dan damai. Dan kadang-kadang Allah kurangkan sedikit jiwa. Apa jiwa? Nyawa. Saya ada 5 orang anak. Tak fikir pun. Nikah tak ada pun plan kata kalau dapat 5 bagus juga. Bukan kata plan 5, seorang pun tak plan. Tiba-tiba kuing main. Tak buat apa-apa pun. Relax. Tak ada usaha yang kuat sangat dah. Tiba-tiba nikah. Apa orang kampung kata? Bunting belami. Ketika tu umur 19 tahun. Nikah ketika umur 19 tahun. Dapat anak. Masa tu saya duduk menyanyi kat RTM. Saya dengan pentarama Masyarakat Kementerian Perdagangan Malaysia. Ya. Bayangkan masa tu Allah Ta'ala bagi dalam keadaan umur kita macam tu, ilmu agama ada lah, tapi amal tak banyak. Dia berapa sikit duk nyanyi kiri kanan, anak boleh lupa. Lepas tu Allah Ta'ala bagi 2 orang anak saya, yang sulung dengan yang nombor 2, santun, tenang, damai je, tak membebankan kita. Sampailah besar. Sampai besar. Ya, dia nak pergi mana-mana pun ajak mak dengan ayah. Dia tak pergi merapu-merapu, tak ada. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala tahu dulu masa kita umur 19 tahun, 20 tahun, kita tak erti jaga anak. Allah bagi anak yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu Allah. Mai sikit umur 38 tahun, buat 2 album rock dengan Battle of the Band. Kumpulan biarlah rahsia. Ya. Masa tu duit banyak sikit, patut ilmu pun banyak lah. Masa tu lebih kurang, amal pun dah banyak. Allah bagi dapat anak selepas 8 tahun daripada anak yang kedua. Selepas 8 tahun dia bagi yang ni, kita sedia berhadapan dengan ujian. Dia bagi yang ni hantar pergi sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz tingkat 2, dia terjun daripada tingkat 2 kok tingkat keluar. Pergi belajar taekwondo, jurulatih taekwondo, patah tulang hidung. Allah bagi. Sebab bapa dan mak dia sudah matang dan bersedia menghadapi ujian. Mai pula selepas 7-8 tahun, adalah ni umur 8 dengan 10 tahun, 2 orang. Allah hantar balik santun macam hak mula-mula dulu. Pasal apa? Sebab Allah tahu mak dan bapa kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Tak larat dah. Dia bagi santun. Tu Allah Ta'ala punya kerja. Sebab tu tak payah duk risau sangat. Bila Allah Ta'ala bagi sesuai dengan kita, kita tak payah duk minta
yang bukan-bukan. Itu nikmat yang Allah bagi. Orang yang syukur, cukup indah. Ya, kesyukuran tu bila dia ada, cukup indah. Baik, kita nak habiskan ini. Baik, dikatakan di sini lagi, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini golongan as-sabirun, sabar. Tak payah duk risau bila kata kita kurang, apa lagi doa, insya-Allah Allah bagi sesuai dengan kemampuan kita. Orang-orang apabila mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, mereka kata bahawa ini daripada Allah dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah risau. Bila kita ditimpa kesusahan, jangan kata ni mesti orang sebelah buat. Bila kita jatuh sakit, bila kita ditimpa kesusahan, jangan duk kata orang ni buat, ni orang tu salah, ni orang tak ada. Semuanya Allah bagi sesuai dengan kemampuan kita. Kita kena sabar. Kita katalah qalu sami'na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka itu orang-orang yang akan dilimpahi dengan berbagai kebaikan dari Tuhan mereka. Allah bagi limpahan kebaikan di atas muka bumi Allah sebelum dia bagi di akhirat. Dia tak bagi kita harta banyak. Ada yang Allah bagi harta banyak, kenapa? Sebab harta dia itu dia guna untuk kebaikan, dia bertambah. Kita yang tak berapa banyak ni, Allah tak bagi macam tu juga. Kenapa? Allah bagi kebaikan dari sudut lain. Pasti limpahan kurnia yang sangat-sangat besar. Dan seterusnya rahmat daripada Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 155, 157. Jadi kalau kita mula daripada awal, golongan yang akan masuk syurga al-mu'minun, golongan yang masuk syurga al-mukhbitun, dan golongan yang masuk syurga lagi al-muhsinun, dan yang terakhir yang kita bicara golongan as-sabirun. InsyaAllah dengan pertemuan yang akan datang kita akan bincang golongan yang kelima, golongan yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bersandarkan kepada tadabbur ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan risau. Orang-orang masuk syurga ni golongan orang yang jaga silaturahim juga. Orang yang masuk syurga. Kita sedekah tak banyak, tapi kita selalu ambil berat tengok kawan tak main masjid ya. Kita jangan kata dia ni lupa diri ke? Bukan. Kita bincang, jom kita pergi ziarah dia, tak tahu demam ke, sakit ke, apa ke dan sebagainya. Itu orang yang baik. Jaga silaturahim itu sudah kemenangan yang besar. Kalau tuan-tuan nak belajar silaturahim, hadis banyak, ayat Quran banyak, tengok cerita Hindustan pun ada. Cerita ni pasal silaturahim ni dia cukup banyak. Cerita tentang kawan, cerita tentang musuh. Hindustan satu rumah boleh duduk 7 keluarga. Kita bukan kata duduk 7 keluarga, baru nikah pun bergaduh dengan mak mentua. Sat dia baru nikah dah bergaduh lah. Mulalah mak mentua duk tanya, menantu aku dah 2 hari tidur bangkit lambat, tak tolong potong sayur. Nantilah sat. Dia baru main duduk. Dia pun tak tahu apa-apa lagi. Budak baru sangat. Lah ni budak-budak perempuan, mak tak bagi buat kerja. Mak tu. Yang jadi masalah tu mak tak didik daripada kecil. Anak perempuan nak pergi basuh pinggan, tak payah, hampa basuh tak bersih. Biarlah tak bersih dulu, kalau 10 kali dia bersih. Tak payah, pinggan aku pecah pula nanti dan sebagainya. Patut kita kena didik. Sampai tempat tidur anak perempuan, anak lelaki dia memanglah. Anak perempuan tempat tidur pun mak tolong pergi tepuk pumpam. Allahu Rabbi. Buka seluar dadah macam tu punya buka, macam tu lah dia letak. Sampai macam tu punya teruk. Allah, sangat-sangat bahaya. Jadi kita mak bapak tolong jaga silaturahim antara hubungan kita dengan anak-anak dan ahli keluarga, dengan kawan-kawan dan sebagainya, insya-Allah. Ya, peringatan-peringatan silaturahim adalah sangat besar, terutama dalam ayat-ayat Al-Quran banyak cerita kita orang yang jaga silaturahim memang Allah akan jaga kehidupan di dunia lagi. Allah dah jaga dah. Allah jaga dia di dunia, insya-Allah dia tak ada perasaan suuzon, prasangka buruk. Lepas tu kalau kita dengar lagu Hindustan, dia cerita baik, cerita tentang kawan, cerita tentang musuh, macam-macam. Dia kata dost nara pyar nara zindagi
Tak, sungguh. Memang kita tengok Allah, dia punya maksud-maksud di sebalik itu membawa kita supaya dekat dalam silaturahim, dan moga-moga dengan silaturahim yang kita pupuk membawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Ada soalan ke? Ada? Nampak kot? Nak makan tak? Makan. Kompok. Okey, baik. Sebelum saya tutup, kebiasaanlah saya bawa di mesej daripada madrasah saya. Di Prima Beruntung kami sedang mengutip dana bagi membeli kabin. Pelajar dah masuk ramai, ustaz yang duduk dalam rumah kena halau keluar sebab nak masukkan pelajar. Jadi kami dalam proses membeli kabin, 3 unit kabin. 10 kali 10 3 unit, maksudnya 10 kali 30 lah. Kita buat 2 penginapan dulu, 1 pejabat, sebab pejabat sekarang ni kena convert buat bilik asrama untuk pelajar. Siapa-siapa yang berminat, di sana ada 10 kali 30 300 kaki. Kami buka wakaf 1 kaki RM100, sebab kos keseluruhannya dijangka RM25,000 lebih kurang, sampai ke dalam semualah, komplit sampai boleh digunakan. Saya cuba untuk dapat, kalau boleh dengan izin Allah, sebelum buka sekolah balik, sekolah saya itu, sebab budak akan cuti 20 hari bulan, dan harap-harap dapat disediakan sebelum 2 hari bulan, sebab 2 hari bulan mereka masuk balik. Mereka tak cuti macam budak sekolah biasa. Ya, harap-harap begitu. Siapa-siapa yang berminat untuk mewakafkan untuk diri dia, maka insya-Allah tabung akan disediakan nanti dekat luar pun. Nanti niat dan bubuh. Ada ustaz, sijil tak ada? Sijil tak ada. Allah Ta'ala bagi sijil nanti. Sijil wakaf, dia minta tanya, tak ada. Sijil tu Allah Ta'ala yang akan bagi dia akhirat nanti. Niat untuk dia boleh, untuk pasangan hidup boleh, orang hidup maupun orang yang sudah mati. Kalau dia tak mampu RM100 satu kaki, dia bagi 5 kaki RM500. Kalau dia tak mampu. Tapi kalau dia tak mampu, benar tak mampu, berapa saja dia kongsi, yang jadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala nanti. Moga-moga kita dianugerahkan kebaikan menuju jalan mendekatkan diri kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.